ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلماء تعسرا، وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القرى. وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا، وجدد له كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعسرا. وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. Dalam berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddadi dalam kitabnya Petunjuk Tarikat di Jalan Akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang saleh di darain. Amin Allahumma amin. Surat 41, perihal membaca buku-buku ilmiah. Biasakanlah diri membaca ilmu yang berguna. Wahai saudaraku, hendaklah anda mempunyai waktu yang tetap, iaitu wirid, untuk membaca buku-buku yang berguna, iaitu buku-buku yang menambah ilmu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, af'alnya dan kemaha-agungannya. Begitu pula dengan ilmu yang mengenalkanmu tentang perintah untuk mentaatinya dan mencegahmu daripada memaksiatinya. Juga ilmu yang membuatmu berzuhud pada dunia serta gemar pada akhirat. Dan seterusnya ilmu yang membukakan pandanganmu terhadap keaiban dirimu, bencana amalanmu dan penipuan musuhmu. Dan ilmu ini terdapat pada kitab Al-Quran, sunnah Nabi-Nya dan kitab-kitab para imam. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah mengumpulkan semua ilmu ini dalam kitab-kitab yang besar nilainya dan banyak faedahnya bagi siapa yang mempunyai pandangan yang jauh dalam agama, keteguhan cita-cita dalam ilmu serta kesempurnaan dalam yakin. Maka jangan tinggalkan mutalaahnya jika sekiranya anda menginginkan jalan menuju ke akhirat serta mencapai tingkat-tingkat hakikat. Dan buku Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih itu mempunyai nilai-nilai yang tersendiri di antara kitab-kitab para muhaddiqin dari kaum sufi, dari hal pengumpulannya, penyusunannya, pengesanannya pada diri dalam waktu yang pendek sahaja. Lazimkan diri membaca buku hadis dan tafsir. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbanyak membaca kitab-kitab hadis Nabi SAW dan kitab-kitab tafsir. Dan jangan lupa membaca buku yang disusun oleh Datuk Nenek sendiri, kerana terdapat padanya pembukaan secara umum dan suluk, iaitu jalan yang sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh setengah para arif billah. Akan tetapi hendaklah anda juga menjaga diri dari membaca apa yang terkandung di dalam risalah-risalah mereka, dari perkara-perkara yang kabur dan hakikat-hakikat yang terselingkuh. Hal-hal semacam ini biasanya terdapat di dalam kebanyakan tulisan dan karangan Tuan Guru Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dan juga terdapat pada sebahagian dari risalah-risalah Al-Imam Ghazali rahimahullah, seperti bukunya yang berjudul Al-Mi'raj dan Al-Madmun. Tuan Guru Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih pernah menyebut dalam bukunya Ta'sisul Qawaid, suatu kaedah mencegah orang untuk membaca kitab-kitab yang menjurus ke arah ini. Jika perlu, boleh anda melihatnya. Dan dia tidak menyebut di antara buku-buku yang patut dijauhi ialah buku-buku susunan Tuan Guru Syekh Abdul Karim Al-Kailani, kerana bukunya terbit akhir dan pada pengakhiran buku-bukunya patut dijauhi daripada menatapnya supaya terselamat dari salah faham. Jika ada yang mengatakan tidak mengapa buatku untuk membaca buku-buku yang seperti ini, dan paling banyak saya akan mengambil maksud yang apa yang saya faham sahaja dan meninggalkan apa yang saya tidak faham buat penyusunnya. Jawabku, iaitu Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, itu memang benar. Akan tetapi apa yang kami bimbangkan ialah apa yang anda mendakwa sudah memahami, barangkali anda memahaminya tidak tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyusunnya sendiri, dan kerana itu anda tersesat dari jalan yang benar, sesuai dengan apa yang sudah berlaku kepada setengah-setengah kaum yang dulu asyik membaca buku-buku seperti ini, lalu mereka berakhir masuk ke dalam zandaqah, iaitu menjadi zindiq atau mulhid. Waliyadzubillahi ta'ala.
mereka mengatakan dengan sifat hulul dan ittihad, iaitu menempat dan bersatu pada zat Tuhan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengingatkan kita tentang perkara yang akan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, iaitu dengan mempunyai wirid membaca buku-buku ilmiah. Dan disebutkan apa ilmu yang akan menambahkan ataupun ilmu yang bermanfaat buat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca kitab-kitab yang mana akan mengenalkan kita tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan af'alnya dan kemaha-agungannya. Dan Al-Quranul Karim bagi mereka-mereka yang faham, bagi mereka-mereka yang mungkin membaca daripada terjemahan kandungan isi Al-Quran dan sebagainya, maka Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan af'al perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi kandungan yang utama ataupun matlamat utama dalam Al-Quranul Karim adalah untuk mengenalkan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan hamba Allah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dan juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya salah satu kitabnya yang membahaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, maka beliau menyebut bahawa kalau kita tengok Al-Quranul Karim ni, ayat Al-Quran semuanya mulia. Ayat Al-Quran semuanya mulia kerana ini merupakan kalam Allah. Akan tetapi sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu lebih mulia daripada yang lain. Apa sebabnya? Sebab isi kandungan. Contohnya apa? Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayatul Kursi. Kerana apa? Kerana keseluruhan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis, semuanya menceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang menceritakan tentang zatnya Allah, kalau nak dibandingkan dengan menceritakan tentang sifat dan af'alnya Allah, maka zatnya Allah yang paling agung. Jadi ayat yang menceritakan tentang zatnya Allah, maka ayat itu yang paling agung dan yang menyerupai. Dan ayat kursi ini yang paling mulia. Sebab apa? Sebab dalam satu ayat itu macam-macam zat Allah diceritakan di dalam itu. Walaupun ada ayat-ayat lain yang menceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang paling sempurna adalah ayatul kursi. Kemudian kalau kita tengok ada ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ataupun asma'nya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita selalu baca dalam ratib dan sebagainya. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an, sampai habis. Maka Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati war rahmanur rahim. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang menceritakan tentang sifat-sifat ataupun nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka kalau ikut level, maka yang menceritakan tentang sifat dan asma'nya Allah Subhanahu wa taala bawah daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahakala dalam Al-Quran Allah menyebutkan Sami'un Alim, Sami'ul Basir, Alimun Qadir, Latiful Khabir dan sebagainya. Maka ini semua ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini meningkatkan iman dan keyakinan seseorang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala apabila dibaca dengan penuh renungan. Hatta bila kita baca ratib dan asma', bila kita merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ini akan menjadi asbab ditingkatkan keimanan seseorang. Wahakala menambah ilmu dengan zat Allah, sifatnya dan af'alnya. Af'al ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran juga disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq,
yang ini diperlihatkan kepada hamba-hamba yang khusus ini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pemanduna daripada para nabi dan para rasul, dan juga hamba-hambanya yang biasa yang diberikan kefahaman Al-Quranul Karim dan diberikan sedikit kefahaman daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka seluruh alam ini, seluruh makhluk yang berada di sekelilingnya, bahkan hatta tubuh badannya sendiri, menjadi asbab untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab setiap apa yang mereka lihat, mereka nampak perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim, dia kata apa? Aku melihat dalam setiap perkara sebelum, sewaktu dan selepasnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Melihat yakni kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan iradahnya Allah, ilmunya Allah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Wahakala. Maka membaca buku-buku yang mana dengannya menambah ilmu kita tentang zatnya Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, af'alnya Allah Subhanahu wa taala dan kemahagungannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling banyak adalah dengan membaca Al-Quran berserta dengan pemahaman, berserta dengan cuba memahami isi kandungan Al-Quran Karim. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluknya adalah Allah, maka yang dapat menceritakan, mensifatkan tentang kemahagungannya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedua ini kadang-kadang berat untuk kita istiqamah membaca imam Al-Quran dan imam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Al-Quran dan hadis ini dijadikan bilik untuk kita baca setiap hari. Begitu pula dengan ilmu yang mengenalkanmu tentang perintah untuk mentaatinya dan mencegahmu daripada memaksiatinya. Juga ilmu yang membuatmu zuhud. Ilmu yang membuatkan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Imma daripada kitab-kitab fiqh, wa imma daripada kitab tasawuf. Kitab-kitab fiqh akan menyebutkan tentang perkara-perkara yang kita tinggalkan daripada yang zahir, dan kitab-kitab tasawuf wabil khusus akan mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang kita tinggalkan ataupun lakukan daripada segi batin. Kerana perintah dan larangan ini ditujukan kepada hati dan ditujukan kepada anggota tubuh badan. Perintah dan larangan ditujukan kepada hati dan anggota tubuh badan, akan tetapi perintah dan larangan itu kepada hati lebih besar kesannya. Maksudnya apa? Pahala yang dilakukan oleh hati lebih besar pahala, begitu juga dosa yang dilakukan oleh hati ini lebih besar. Waliyadzubillah, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas lakukan satu perkara dengan ikhlas, ataupun hati dia sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa kalau nak dibandingkan dengan orang yang mungkin secara zahir melakukan amal ibadah, akan tetapi batinnya kosong daripada sifat ikhlas, batinnya kosong daripada sifat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan satu subhanallah, satu tasbih daripada seorang arif billah mungkin dapat menyamai pahala amalan zahir daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenapa? Kerana keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu menghadiri majlis juga bersama orang-orang yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, lain mendengar zikir ataupun mendengar bacaan Al-Quran ataupun mendengar perkara-perkara yang disebutkan oleh satu orang yang hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang dipilih untuk didekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lain, sehingga disebutkan di akhirat nanti antara kenikmatan yang agung akan menjadi introduction ataupun permulaan sebelum nak dapat mendengar bacaan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mendengar bacaan Al-Quran daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan apa? Ke akhirat nanti Nabi Allah Daud alaihi salam akan baca Al-Quran daripada surah Maryam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula yang nikmat yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad akan membaca surah Taha. Taha membaca surah Taha. Kemudian nikmat yang lebih tinggi dari itu adalah mendengar Al-Rahman membaca surah Al-Rahman. Maka dia punya gradual nikmat tu meningkat. Maka di alam dunia, kalau kita dapat hadir majlis-majlis orang-orang salih, mendengar bacaan Al-Quran daripada mereka, mendengar zikir yang dibacakan oleh mereka, maka kita sendiri dapat rasa kesan. Yang mendengar zikir yang dibacakan oleh orang-orang alim, orang-orang salih, luar biasa memberi kesan kepada kita. Semakin dekat
orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kesannya akan dirasai di dalam hati seseorang yang menginginkan kebenaran. Wahakala. Itu juga kemudian lepas mendengar bacaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang seterusnya adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukadimah untuk melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung daripada kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum disebutkan seakan-akan sebelum melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti, maka mereka semua akan berkumpul di depan syurganya ataupun depan pintu Firdausil A'la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan seakan-akan berdiri dekat kualian. Seorang akan melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persediaan untuk melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dan muliakan mata kita ini supaya dapat melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang selain daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka orang-orang kafir waliyadillah, kalau mereka meninggal dalam kekufuran, mereka diharamkan daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana wajahnya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu nikmat yang paling agung di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalkanmu tentang perintah untuk mentaatinya dan mencegahmu daripada memaksiatinya. Juga ilmu yang membuatmu berzuhud pada dunia serta gemar pada akhirat. Ilmu-ilmu membaca tentang kisah-kisah orang-orang saleh yang membuatkan kita hati ini tidak terpaut kepada dunia. Membaca kisah-kisah orang saleh yang membuatkan hati kita ini tidak terpaut kepada dunia, dan hati kita ini sentiasa menginginkan akhirat. Apa yang dimaksudkan hati terpaut kepada dunia? Maksudnya keduniaan yang diberikan Allah kepada seseorang itu tidak melalaikannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikannya daripada salat berjemaah di masjid ataupun salat berjemaah paling kurang di rumah, tidak melalaikannya daripada menunaikan sunat qabliyah, ba'diyah, tidak melalaikannya rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tidak melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melalaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digunakan rezeki itu bagaimana untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ilmu yang membukakan pandanganmu terhadap keaiban dirimu. La ilaha illallah. Dan ini yang paling penting, ilmu yang mana dengannya kita dapat melihat kekurangan diri sendiri. Man arafa nafsah arafa rabbah. Orang siapa yang mengenal kekurangan dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenal kekurangan dirinya, innal insana liyatgha ra'ahu istaghna. Manusia ini melakukan kezaliman apabila merasakan dirinya cukup. Rasa dirinya cukup, maka dia tidak akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia rasa dia memerlukan, dia penuh dengan kekurangan, maka akan dipenuhi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan dirinya fakir, sangat memerlukan kepada Allah, maka Allah akan tajalla dengan ismuhu al-ghani, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan sebagainya. Maka dia akan setiap kali dia merasakan segala kekurangan, dia merasakan dirinya jahil, merasakan dirinya zalim, merasakan dirinya kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Ini rasa kurang daripada ilmu, Allah tambahkan ilmunya, kurang daripada amalan, Allah tambahkan keikhlasan dalam amalannya ataupun disempurnakan amal ibadahnya dan sebagainya. Membukakan pandangan terhadap keaiban dirimu dan rencana amalan. Kadang-kadang amalan-amalan yang kita buat ada perkara-perkara yang ditipu-daya oleh syaitan. Amalan-amalan salih, syaitan pasang trap. Untuk amalan-amalan yang salih, yang dosa, kalau syaitan dah tak pasang trap lah. Untuk amalan-amalan yang baik, hadir majlis ilmu, baca kitab, berzikir, sembahyang, birrul walidain, silaturrahim dan sebagainya, semua amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik daripada yang amalan yang zahir, baik daripada amalan yang batin, semuanya ada trap syaitan pasang. Kalau kita tak berjaga-jaga, bila kita kena perangkap. Dan syaitan bila tengok seseorang tu dah kena trap dengan dia, dengan sesuatu amalan, salah dia terus. Contohnya apa? Contohnya seorang anak muda yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memberikan perhatian terhadap rezekinya, sama ada rezeki yang diambilnya itu adalah yang halal ataupun yang syubha ataupun yang haram. Sebab dia salah, syaitan tak bukan seperti kata salah, dia penatkan diri dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pak dia rezeki dia tak halal.
rezeki dia tidak memastikan sama ada rezeki halal ataupun syubhat ataupun haram. Alhamdulillah tabaraka. Kalau syaitan tak nak buat kerja dah, dia tahu ini ibadah banyak mana tapi ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haram, masyarabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa aina yustajabu lahu, maka ibadah yang dilakukan sia-sia, habaq mansur. Waliyadillah tabaraka wa taala. Begitu juga la ilaha illallah, mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tertipu dengan riya ataupun ujub dan sebagainya, hatinya tertipu dengan ibadah yang dilakukan, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan dakwahnya, tertipu dengan itu dan ini, maka kalau syaitan dah tak perlu nak risau terhadap orang-orang seperti ini. Waliyadillah tabaraka wa taala. Dan juga penipuan musuh, tipu daya daripada syaitan dan juga daripada nafsu kita sendiri. Nafsu kita ni lagi teruk. Nafs akhbat min 70 syaitan, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ataupun disebutkan dalam riwayat bahawa nafsu ini lebih teruk daripada 70 syaitan. Kadang-kadang nafsu ni dia ingatkan kita, tapi padahal dia sebenarnya perdayakan kita. Akan tetapi asbab untuk nak memperbaiki nafsu ni adalah dengan membersihkan hati. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin kurang dia diperdaya oleh nafsu dia sendiri. La ilaha illallah. Dan ilmu ini terdapat pada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab para imam. Imam Ghazali rahimahullah telah mengumpulkan semua ilmu-ilmu ini dalam kitabnya yang besar nilainya dan banyak faedahnya bagi sesiapa yang mempunyai pandangan yang jauh dalam agama, keteguhan cita-cita dalam ilmu serta kesempurnaan dalam yakin. Subhanallah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab yang paling agung adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dapat dibaca, hatta dijadikan sebagai bacaan, mungkin telah bila kita nak sampai ke Ihya Ulumuddin. Dan kalau kita dapat bermula dengan Bidayah kitab Imam Ghazali, itu pun dah luar biasa kalau kita dapat mengamalkan daripada kitab Bidayah. Subhanallah. Dan berkata Habib Muhammad bin Ajib bin Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Abbas, cicit kepada Mufti Johor yang pertama, dia kata apa? Syuf, dulu kita punya salaf, orang-orang tua kita, dia kata para habaib secara khusus, dia tak ada banyak anak murid. Anak murid ni sikit. Hatta Imam Haddad, rumahnya bagi mereka yang akan sampai ke Tarim, rumah Imam Haddad tak besar mana, dan yang tak besar mana tu pun tak penuh. Sehingga anak murid dia Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, ya Imam, wahai Habib ini, syuf ini mafizat maknanya kita orang alim yang hebat dan sebagainya, tapi ada orang maya ni sekali orang ini, dia tak tahu kedudukan kamu dan keilmuan kamu. Kata khalas ya ini, yang tahu ambil, yang tak tahu yang ini rugi. Bahkan maka para habaib ataupun para ulama, mereka hanya mengajarkan yang fardu ain kepada umum. Yang fardu ain itu diberikan kepada umum, akan tetapi ilmu-ilmu yang lebih tinggi, yang ini diorang akan test, diorang akan uji anak murid mereka bila dah betul-betul layak untuk mendapat ilmu tersebut, baru diberikan. Antara kelayakan adalah mengetahui kedudukan gurunya ataupun menghormati, datang dengan adab dan sebagainya, dan mengetahui. Yang kalau dia tak tahu kedudukan dan keilmuan gurunya, contohnya apa? Contohnya guru dia ni belajar dengan sama, kita hormat guru sebab kita tahu, Masya Allah, guru ni dia pernah berjumpa dengan si fulan, dia pernah jumpa dengan si fulan, dia pernah duduk dengan si fulan, dan dengan mujalasah, dengan sir rahasia duduknya dia dengan seseorang yang hebat, maka rahasianya akan mengalir kepada orang tersebut. Maka kita nak duduk dengan satu orang alim sebab kita tahu dia pernah duduk dengan orang sebelum dia. Sebab tu kita, maka dengan kita mengetahui guru kita ni dia pernah duduk dengan si fulan, maka kita pun sebelum dia cakap apa-apa, kita dah penuh dengan ta'zim. Kita duduk dengan dia dengan penuh adab dan ta'zim. Sebab kita tahu dia pernah duduk dengan orang yang hebat. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia tak akan duduk dengan ta'zim, dengan pengakuan, sebab dia tak tahu, dia tak kenal siapa guru dia tak kenal guru kepada guru dia dan sebagainya. Jadi salaf ini dia tak ambil berat, kena ada ramai orang untuk hadir dan sebagainya. Yang penting yang hadir tu adalah orang-orang yang betul-betul sedik, orang-orang yang betul-betul jujur dan ingin. Maka kata Habib Muhammad bin Aqil, khalas cukup bidayah untuk orang awam ni. Dan Imam Ghazali dah bagi isyarat, dia kata apa? Dan kalau hati kamu rasa cenderung untuk mengamalkan apa dalam bidayah, kemudian
baru naik kitab-kitab yang besar. Tapi hatta yang dalam bidayah pun kita sekejap amal, sekejap lupa, sekejap malas, sekejap itu, sekejap ini, halas. Yang lebih tinggi apa yang buka lah, kata Habib, yang lebih tinggi nak buka la ilaha illallah. Akan tetapi akan tetapi dengan kita mujalasah duduk dengan orang-orang salih, insyaAllah kecenderungan itu akan datang. Imam Ghazali telah mengumpulkan semua ilmu-ilmu ini dalam kitab-kitab yang besar nilainya dan banyak faedahnya bagi siapa yang mempunyai pandangan yang jauh dalam agama, ketukuhan cita-cita dalam ilmu serta kesempurnaan dalam yakin. Dan Imam Abdullah bin Abi al-Haddad dalam kitab-kitabnya banyak quote, banyak mengambil daripada kalimah ataupun perkataannya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nak menunjukkan bahawa bagaimana Imam Abdullah bin Abi al-Haddad dan Imam Ghazali yang kedua mereka ini ahli ilmu yang sangat-sangat haus, sangat-sangat mendahagakan daripada ilmu. Maka jangan tinggalkan mutalaahnya sekiranya anda menginginkan jalan menuju ke akhirat serta mencapai tingkat-tingkat hakikat. Dan buku-buku Imam Ghazali ini mempunyai nilai-nilai yang tersendiri di antara kitab-kitab para muhaqqiqin. Maksudnya apa? Maksudnya kitab Imam Ghazali ini lebih mudah untuk cara Imam Ghazali kumpulkan, susun dia punya fasal-fasal dia, cara Imam Ghazali susunkan dia punya fakta-fakta di dalam tu mudah untuk difahami dan mudah untuk kita nak amalkan, berbanding kitab-kitab yang lain yang mungkin lebih rumit cara penyusunannya dan cara perbahasannya dan pengesanannya pada diri dalam waktu yang pendek sahaja. La ilaha illallah. Tapi kalau kita tak mampu nak baca kitab-kitab yang besar daripada yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali, antara kitab-kitab yang ringkas adalah kitab Imam Abdullah bin Abi al-Haddad. Antaranya kitab yang kita baca seperti yang kita sebutkan dalam mukadimah, dalam pendahuluan, dari kitab ini bukan kitab yang biasa walaupun nampak Saghirul Hajm yang tak berapa tebal, akan tetapi kitab ini dikarang oleh satu orang kutub wali yang besar namanya Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, dan dikarang untuk seorang kutub juga, seorang wali, Habib Ahmad bin Hashim Al-Habshi. Maka kitab ini luar biasa nilainya bagi mereka-mereka yang membacanya dan mengamalkannya. Kitab ini dan juga kitab nasihat agama dan wasiat iman karangan Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk membaca ataupun menghadiri daripada majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitab-kitab Imam Ghazali, Imam Abdullah bin Abi al-Haddad dan sebagainya, sehingga hati kita ini dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menjadi asbab yang akan mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan sebagai peringatan, kalau tak sempat nanti pada pengajian yang akan datang, kita dah berada minggu depan, insyaAllah mula 1 Zulhijjah, Sabtu minggu depan mula 1 Zulhijjah. Maka persiapan kita buat daripada sekarang untuk nak pasang niat apa yang kita ingin lakukan pada hari-hari yang mulia, kerana hari-hari 10 hari pertama daripada Zulhijjah ni merupakan khairu ayyamin dunia, sebaik-baik hari di alam dunia. Kerana apa? Kerana tak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan melainkan daripada 10 hari pertama. Wa imma Quran, wa imma salat, wa imma sedekah, wa imma zikir, wa apa sahaja jenis amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah ni akan mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah paling cinta amalan dilakukan pada 10 hari pertama. Yang ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bayangkan 10 hari terakhir daripada Ramadan dan sebagainya. Nak menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah, maka kita siap sedia diri kita dengan niat dan dengan jadual waktu. Seperti mana di bulan Ramadan kita ingatkan untuk siapkan jadual waktu, maka sebahagian salihin akan cuba untuk khatamkan Al-Quran pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah dan sebagainya. Maka kita mengikut kemampuan kita masing-masing, jangan sampai tak ada timetable langsung, ataupun jangan sampai tak ada amalan langsung. Mungkin hari-hari kita boleh sedekah mengikut kemampuan kita, hari-hari kita sedekah, yang berkemampuan hari-hari puasa, hari-hari baca Al-Quran, hari-hari kita tambahkan apa-apa ibadah yang boleh kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Dan yang digalakkan adalah memperbanyakkan la ilaha illallah, dan biasanya zikir itu akan di-share dekat dalam WhatsApp dan sebagainya. La ilaha illallah ada dalam layali wa zuhur. Kalau tak boleh nak baca 10 kali setiap hari, walaupun sekali dibaca la ilaha illallah ada dalam layali wa zuhur itu setiap hari sekali. Begitu juga Allahumma salli ala Muhammad. Dan
pada hari Arafah, galakkan untuk kita berpuasa. Pahalanya diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan pada malam raya, antara amal zikir yang paling digalakkan adalah bertakbir. Dan juga pada hari raya, amalan yang paling digalakkan adalah kalau kita berkemampuan untuk berkorban, korban wa imma kambing, wa imma sebahagian lembu. Dan korban di hari Idul Adha ini lebih afdal daripada kita bersedekah sunat sepanjang tahun. Lebih afdal daripada kita bersedekah sunat sepanjang tahun. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk duduk, disebutkan bahawa salah seorang guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia berkorban untuk Rasulullah SAW 10,000 korban. 10,000 korban dia korbankan untuk, diniatkan untuk Rasulullah SAW. Kalau kita sendirilah kan, sering umur dia kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berapa banyak setiap tahun dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Ini nak berikan idea bagaimana kita mungkin kalau kita datang korban untuk diri kita, mungkin kita korban untuk ahli keluarga kita dan sebagainya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kalau nak korbankan untuk yang telah meninggal dunia, disyaratkan untuk mendapatkan keizinan ataupun ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, sebenarnya lebih afdal untuk kita korban atas nama kita, dan kemudian kita hadiahkan pahala tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia daripada ahli keluarga kita. Allah Ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita taufik untuk melakukan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu-waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita mendapat rahasia kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dengan urusan wa'afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا واهل القتل انثى وذكر وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واكل اتقياء علماء واقضى بالخير وانفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تنشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولينصر ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا